Dia yang collect semua benda tu, penuh dah satu bas, pergi buang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dengan Angker Bayu Go. Angker dalam seram Palatau untuk kali ini. Seperti biasa kita bersama dengan sahabat kita yang penuh dengan misteri kerana wife dia pun misteri. Dia ada lesung pipik, guys. Lesung pipik tu pun seram tu, kan, guys? Lesung pipik Seram tu eh? seram. Sangat dekat seram. Ahaha. Okey. Sehat Bayu. Alhamdulillah sihat. So saya jelas, guys. Jadi kalau kita suara saya dah jelas, muzik pun dah jelas. Okey. Jadi apa kata? Kita jangan tunggu lama. Kita dengarkan cerita terbaru daripada Khairil, nama baru dia. Nama Khairil. Khairil ke Khairil? Ages masalah sikit. Oh, Khairil. Oh, Eja Mat Saleh dia C. Jadi kita tukar nama dia jadi Khairil ataupun Abang Mairah. Di mana seperti mana yang kita cerita tadi, dia ni memang wajah cerita seram. Sebab isteri dia pun seram. Nak panggil ke? Tak payah panggil lagi. Kali ni paparan belakang saya nampak macam luas, so saya tak risau sangat. Okay. Suruh scan dulu tak apa kot. Tak payah scan. Jadi sebelum kita nak cerita tentang isteri beliau, kita cerita tentang beliau dulu dengan kisah seram Palatau. Episod yang pertama, edisi baru untuk tahun 2026. Silakan. Okey, baik. Terima kasih Bayu. Assalamualaikum kepada viewer-viewer Abang Bayu Go. APT kita ni. Kau start terus lah. Okay, ceritanya kesonya pada tahun dalam lingkungan 2016 2017 lah. Jadi masa kawan kerja, kawan ni anggota PDRM. Jadi dulu tugas kawan jaga lokap dalam OKT. Jaga lokap lah, banyak lah OKT macam-macam ada. Jadi lokap pusat kawan ni, kat IPD kawan ni, lokap baru. Jadi lokap baru, serba-serbi baru lah, tempat pun baru. Jadi bila tempat baru ni faham je lah, ada lah yang faham lah, ada yang memang duduk kat situ lah. Jadi dijadikan cerita masa tu kawan kerja shift malam dalam pukul 11 sampai pukul 7 pagi. Kau malam lah kan. Kalau dia siang tak ada benda-benda gini kan. Siang ada juga, rasa seram juga kat situ. Sebab kalau semua nak tahu, IPD kawan tu memang tempat dia orang. Sebab ada pengamal perubatan, anggota jugalah. Dia yang collect semua benda tu, penuh dah satu bas, pergi buang. Bercerita tentang satu bas. Pagi tadi aku tengok satu filem dulu tu kan, yang dia bawa bas. Dia tanya kenapa tak ada penumpang ke. Dia kata ada penumpang. Tak apa, teruskan ni. Memang banyak lah benda tu kat situ. Memang kalau ikutkan satu bas lah, dia pergi buang dulu. Memang satu bas, memang kita tak nampak. Memang pengamal perubatan kita tahulah macam mana. Jadi dia ada tempat-tempat dia. Jadi ada yang tinggal tu memang yang jenis keras lah. Memang dia nak stay kat situ lah. Jadi kita tak boleh nak buat apa lah. Jadi cerita kawan macam ni lah. Masa kawan kerja tu, kawan masuk jam 11 macam biasalah. Kawan masuk, kawan terima tugas apa semua, kira OKT apa semua, berapa orang, cukup tak cukup. Jadi lokap kawan ni campur sekali dengan perempuan. Sebab lokap berbusai. Kira perempuan belah depan, lelaki belah belakang. Jadi tempat perempuan ni dia tertutup. Dia macam ada dinding, tertutup dengan dinding lah. Kalau kita lalu memang tak nampak lah. Jadi masa tu nak bagi makan dekat OKT, kira makan malam lah. Kira siapa panggil kan. Ramai masa tu? Dalam ramai juga kan tu. Dengan perempuan pun ramai. Perempuan pun ramai ya penjenayah? Ya. Perempuan tu dia perempuan asing lah, faham je lah. Okey, right. Kira dia apa cakap, cakap kok. Okey, faham. Yang lain faham kan? Kalau tak faham buat faham Itu bukan cerita pasal ayam, tapi kita nak cerita pasal seram Palatau.
Kira yang ni ayam berkasut. Biasa kita jumpa ayam tak berkasut kan. Ni ayam Ya. berkasut. Dah tak payah dia terangkan lebih-lebih. Kita teruskan. Jadi ceritanya bila kawan nak bagi makan tu, kawan akan panggil lah seorang dua OKT tolong lah hagi-hagikan makanan tu. Mula-mula kira cukup makanan, tak ada masalah. Jadi bila dibagi makanan tu, dah bagi semua, tiba-tiba OKT tu datang kat kawan. Dia cakap, "Cikgu, ada satu ni perempuan ni, dia minta makanan, tak dapat lagi." Cakap, "Sel mana kau tanya kan? Sel mana?" Dia cakap, "Ada sel yang tengah-tengah tu." Dia cakap, "Biar betul awak ni. Jom kita pergi tengok." Kawan datang, masuklah tempat tu. Tengok, tak ada orang. Tak ada orang langsung. Dekat dalam sel tu tak ada orang. Ya, memang sel tu. Biasanya kalau dalam satu sel tu berapa orang kan duduk tu? Ya, kalau sel besar boleh dalam 15 orang boleh duduk. Dia orang kalau bila ramai sangat boleh sampai 20 orang. Jadi yang ada sel kecil tu. Sel kecil tu memang untuk seorang dua orang je lah. Okey. Jadi yang minta makanan ni ada satu perempuan. Dia cakap nak cakap tua, tak ada tua sangat. Ni sel kecil lah. Okay. Dia minta makanan, dia minta dengan dia. Tu dia kata, "Awak cikgu, ada satu perempuan ni tak dapat lagi makanan." Cakap, pelik. Makanan cukup semua. Memang ngam-ngam lah. Macam mana pula ada lebih seorang? Kawan pun pelik. Cakap, "Tak apa, jom kita pergi tengok." Bila kita tengok, dia tunjuk sel tu. Cakap, cakap, "Engkau ni biar betul lah," cakap kan. "Sini mana ada orang." "Kok biar betul," cakap. "Serius lah cikgu. Tadi betul-betul dia minta makanan dengan saya." Dia cakap, dia lapar, dia nak makan. Cakap, biar betul," cakap. Kawan cakap, "Tadi memang situ tak ada orang dalam sel tu." Mulalah dia cakap, sudah, cakap. Dia balik sel dia, merempoh, kawan pun lari merempoh keluar. Takut. Meremang jugalah bila dia cerita macam tu. Tiba-tiba budak tu demam. Okey. Demam. Sampuk lah tu kini dah. Orang demam tu 2-3 hari kok dia demam, cakap. Itulah cakap. Mula dia galak sangat. Asalnya dia galak sangat. Itu je. Tak apa cikgu, saya nak bagi makan. Kira dia macam ni lah apa. Macam mana cakap galak sangat. Kira nak masuk tempat perempuan. Kira nak tengok perempuan lah kononnya. Yelah tu. Sekali dia terkena kat situ. Jadi dia demam 2-3 hari. Lepas pada tu dia memang dah tak nak bagi makan dah dekat tempat OKT. Itu orang tua-tua kata kita ni jangan nak buat galak lah Ya, jangan galak sangat. Jangan nak rasa kita buat kita sedap sangat. Sebab ada orang lain lagi.